Ada yang nampak 10,000 ke? Ada yang nampak free ke? Ada yang nampak pasal free saja ke? Ataupun ada yang nampak pasal kita punya ni SEO? Apa benda ni Kak Lila? Okay, so mudah-mudahan untuk yang siapa yang ada dekat dalam ni, malam ni, 10,000 sebulan hanya dari rumah. Duduk rumah, orang datang cari kita. SEO ni stand for Search Engine Optimization. Dan juga korang akan dapat free advanced online marketing skill. So nampak tak? Ini contoh form actually. Ini form. Ini yang namanya database. Pernah dengar tak? Database is king. Siapa pernah dengar? Database is king. Okay. Kita nak bisnes, memang kena main dengan database, memang kena berkawan rapat dengan database. Kalau kita duduk rumah, ada tak yang pernah concern, betul ke duduk rumah boleh ke? Mana ada dapat database, dapat database kan? So of course daripada kita punya ni, advanced, online, offline, marketing skill. Ini dia. So inilah skill yang sangat-sangat mahal yang Kak Lila akan guide, akan ajar korang nanti bila korang bersama AW bersama AUC Forever. Semua ni daripada ni tau. Semua dalam dalam AW tu is Adin Wealth. Okay. Kak Lila punya team lah. Okay, dan bersama semua leader-leader dekat AW. Alright. So ni yang ni SEO Ni nampak ni ubat buasir ulu tiram. Ini teknik SEO. Siapa yang belum baru first time nampak, nanti korang akan ni lah, korang akan belajar untuk next. So nampak tak kat sini? Okay. Siapa nak bagi 92 juta view ni? 92 juta. Sekarang ni dah lebih, actually dah lebih daripada 100 dah. So of course nak dapat ini semua mesti ada orang yang guide kita. Mesti kena ada mentor. Dan of course Kak Lila dan all AUC mentor yang akan guide korang semua nanti. Dan ini semua ni, ini actually dah lebih macam Pak Jin ni dah lebih 100,000. Okay, siapa lagi? Main ni pun dah dekat 200,000, B ni pun dah lebih 100,000. So ini semua adalah AUC influencer dan korang semua pun akan sampai dekat sini juga. Okay, dan semua ni perlukan ilmu dan juga perlukan skill lah. Okay, so mungkin ini bisnes yang kita dah minta sejak sekian lama dalam doa kita setiap hari. Ada pernah siapa yang dah go through kita punya business proposal sebelum ni walaupun belum review habis ke? Pernah tak? Rasanya inilah bisnes yang aku minta setiap hari dalam doa. Yelah, takkan umur dah makin bertambah kita nak kerja, nak keluar lagi, nak kena set appointment sana sini lagi kan? Okay, Kak Lila pun set appointment. Tapi set appointment kat sini lah, kat rumah ni. Lepas tu anak depan mata, suami depan mata. So, tengok dengan teliti apa yang Kak Lila nak share ni, fokus, insyaAllah kita semua akan happy forever, happy selama-lamanya. Right? And, okay, now Kak Lila nak cerita sebenarnya tentang untuk step pertama ni, Kak Lila nak cerita adalah tips pilih bisnes. Dan dalam tips pilih bisnes ni juga sebenarnya ada juga tips untuk elak kena scam dan tips buat bisnes terus kaya. Maksudnya terus jadi. Dan dekat ujung je nanti korang akan rasa, korang akan dapat conclusion. InsyaAllah, Aljaz Circle ni, your dream team. Your dream team. Okay. Ni lambang apa ni? Lambang apa ni? Dah ada berapa biji kat rumah? Okay, so ini sebenarnya adalah tips untuk pilih bisnes. Okay. Dan juga tips untuk elak scam. Of course, bila kita faham benda ni semua ni, kita buat apa-apa bisnes pun insya-Allah terus jadi, terus kaya. Kita kena tengok syarikat, kena tengok produk, kena tengok marketing plan. Okay? So, contoh kalau kita bisnes, syarikat dah okey, marketing plan dah okey, tapi produk ni tak berapa nak ada. Produk cuma satu je. Okey, dan bila produk cuma satu je, maksudnya kita tak senang nak buat repeat sale. Lepas tu terpaksa nak release, nak tunggu, nak fokus satu produk je, nak tunggu company nak releasekan lagi produk baru, tak cepat. Okay, so kita kena ada produk yang banyak supaya kat sini nampak ni, sale funnel. Sale funnel maksudnya orang akan beli daripada hujung rambut sampai hujung kaki, satu rumah daripada depan sampai ke hujung, ke dapur, atas bawah, semuanya produk-produk dekat kita punya company. Okay, contoh. Produk dah okey. Marketing plan dah okey. Tapi company yang tak okey. Ni company. Company tak okey. Kalau company tak okey, maksudnya macam mana kita nak bagi, kita nak faham macam mana company nak bagi kita bonus, nak bagi kita keuntungan. So, penjelasan syarikat ni sangat-sangat penting. Okay, faham semua ya? Okay, kalian nak bagi nampak kat sini. Syarikat dah okey, produk dah okey, marketing plan pula.
Alamak. Okay. So macam mana kita nak dapat keuntungan yang besar selamanya? Okay. So tiga-tiga elemen ni, kena tengok syarikat, kena tengok produk, kena tengok marketing plan ni sangat-sangat penting supaya kita boleh pilih bisnes yang kita boleh buat sampai akhir hayat kita, insyaAllah. Okay? Alright. So kita nak teruskan. Alright. So ini adalah kita punya founder. Siapa yang first time nampak kita punya founder ni, boleh juga korang Google Dr. Redmond. Ini adalah anak Dr. Red yang sambung legacy forever. Dr. Red ni meninggal masa 2020, masa PKP hari tu. Tapi dia meninggal bukan sebab kena COVID, bukan sebab sakit, tapi memang sakit tua lah, dah sakit tua. Okay, so ini gambar Kak Ella dengan Greg ni dah, Kak Ella pun dah lupa kali ke berapa. Sebab Alhamdulillah, buat bisnes kat Forever ni, Kak Ella dah jumpa saya cakap founder beberapa kali dan banyak kali lah. So ini Cynthia, dia punya wife. Ini Kak Ella jumpa masa dekat Dominican Republic, masa Kak Ella pergi dekat ladang aloe vera bulan Mac tahun lepas. So ini adalah resort-resort dia. So actually, Dr. Red ni bukan orang senang, tapi dia establishkan kita punya Forever Aloe Vera ni sebab nak tolong orang supaya banyak duit, banyak masa, banyak gembira. Dia bila dah ada resort ni, of course ada memang orang kaya. Okay, tapi sebabnya dia daripada asal orang tak senang, jadi dia nak tolong lagi orang lagi ramai senang. Macam gitu. Kalau dah kaya buat apa dia nak ni kan? Dia nak tolong kita yang biasa-biasa ni kan. So, dia nak tolong kita dekat Forever ni lah, Forever Aloe Vera ni. Okay, dan kita punya company sangat-sangat kukuh, tak ada hutang, aset yang sangat berbilion. Semua center-center kita kat Forever ni semua tak ada hutang. Okay, semua dibayar cash. Okay, dan kita company yang sangat besar. Okay, kita adalah company global, international, dan kita ada dekat lebih 165 negara. Ini fakta-fakta yang Kak Lila bagi ni, ni semuanya yang menyebabkan Kak Lila fokus dekat sini tau. Okay? Bekas engineer, okay, nak fokus kat satu bisnes ni, bukan tengok kereta, bukan tengok rumah leader yang besar-besar tak. Kita tengok pada fakta dulu. Okay? Okay tak ni? Okay, dan kita adalah private owned company. Kita tak ada pemegang saham dan kita tak apungkan company yang diapungkan dekat bursa saham sebenarnya dia memerlukan dana-dana daripada inilah yang memberi dana tu. Okay, yang memberi investment, dan bila diapungkan dekat bursa saham, maksudnya bonus tu akan diberi kepada pemegang-pemegang saham. Tapi sekarang kita adalah private owned company dan bonus kita, sebab tu Kak Ella kata bonus kita sangat-sangat besar dan dia bagi kepada kita semua ni, kepada kita semua. Okay, right. Dan kita memang dah sangat-sangat lama, Forever dah sangat-sangat lama, sejak daripada tahun 1978. Korang lahir tahun berapa? Kak Ella nak tanya ni. Korang lahir tahun berapa? Kak Ella tahun 1981. Mana yang lebih daripada 98, yang bawah daripada 1981 pun Kak Ella panggil Kak Ella pun pasang diri Kak Lila je. Tak adalah nak panggil bagi Chan korang muda. Okay, kita ni. Alright. Dah lama kan? Dah lebih 40 tahun. Kita korang kan nak cari sesuatu company ni, nak cari sesuatu company ni, kita memang kena cari yang lebih 40 tahun. Sebab apa? 10 tahun adalah uji kaji sesuatu company tu, nak tahu produk dia okey ke tak. Produk dia okey ke tak. Ujian untuk 20 tahun, nak tahu company tu, syarikat dia okey ke tak. Nak tengok dia stabil ke, makin menguntungkan ke. 30 tahun. Company yang lebih 30 tahun. Maksudnya, dia dah beri keuntungan yang sangat besar. Sebab tu, dia mesti lagi kat situ lagi lah maksudnya. Dan kat Forever ni kita dah lebih 40 tahun. Maksudnya produk okey, company okey, pembayaran bonus pun of course memang sangat-sangat besar, sangat-sangat okey. Okay, right. Dan kita punya prestasi jualan sentiasa menaik. Okay, sentiasa menaik, sangat-sangat stabil. Nampak tak dekat tahun 1998, 2008, berapa lagi? Tahun yang kegawatan ekonomi, dan terbaru yang 3 tahun lepas, kita dalam ekonomi PKP kan. Tapi sale sentiasa menaik. Masa PKP tu, Masya Allah, sale Kak Ella naik, saya cakap 400, lebih kurang dalam 400%. Naik berganda-ganda, lagi banyak. Okay, sebab apa? Sebab ni lah. Sebab company dekat, sebab produk. Okay, nampak tak? Dan kita ada lebih 10 juta pengedar. Kenapa? Sebab apa? Sebab kita dah ada dekat lebih 165 negara. 165 negara.
Okay, sekarang ni actually dah lebih 170 negara. So nampak tak ni, ini syarikat kita yang sangat-sangat besar, pasaran global lebih daripada 165 negara. Okay, tengok dapat sini. Daftar je VIP dekat Malaysia tapi korang boleh terima bonus 165 negara. Ini fakta tau. Ini fakta yang menyebabkan Kak Ila duduk kat sini lagi. Kak Ila ni dulu memang sangat skeptical dengan networking business. Nak sebut MLM pun Kak Ila tak suka. Dan hampir-hampir Kak Ila terkena untuk investkan 30,000 masa tu dekat satu company tu. Tapi Alhamdulillah, Allah selamatkan Kak Ila. Dan sekarang ni Kak Ila memang sangat-sangat semangat untuk selamatkan lagi ramai orang. Okay? Dan kita daftar VIP kat Malaysia ni, daftar VIP sekali seumur hidup, lifetime membership. Okay? Korang akan boleh daftarkan FBO lebih daripada 165 negara. Bayangkan kalau Kak Ila pergi umrah pun Kak Ila boleh jumpa banyak macam-macam negara. Boleh daftarkan orang Turki lah, orang kat Arab lah, orang kat Jeddah. Masa tu jalan dekatnya Mexico pun boleh daftarkan orang kat sana. Jalan dekat US pun boleh daftarkan orang kat sana. So jadinya kita punya network tu cepat besar, cepat grow. Bukan hanya fokus kat Malaysia sahaja. Okay? Dan ni kena take note betul-betul. Ini pun fakta yang sangat-sangat buat Kak Lila fokus kat sini. Hanya dengan buat sales dekat Malaysia, tapi kita akan terima dividen sale daripada lebih 165 negara. Bayangkan kita buat kat Malaysia, tapi Jepun top 1 sales. Mana lagi? Turki pun sama. Top, memang semua negara top-top tu semua tu, kita akan dapat dividen daripada company-company tu juga. Okey, negara-negara tu juga. Okey? Okey tak ni? Okey tak? Alright. So ini kita dah lahirkan ni lah. Ini kita dah lahirkan beribu jutawan dekat seluruh dunia. Ini adalah event Global Rally. Global Rally. Kalau korang ada event, satu event company tu, agak-agak korang berkumpul ke tak? Satu company sama-sama banyak negara. Okay? Bila kumpul banyak-banyak macam gini, macam-macam color kita jumpa. Macam-macam color manusia kita jumpa. Okay? Ini Jepun. Jepun top 1. Ini kat Turki. Ini Malaysia. Ini Malaysia. So ni antara yang Kak Ella boleh tunjuk kat korang lah. Okay? Dan kita ada, ini ladang ni tau, ladang aloe vera yang ada dekat Dominican Republic. Okay? Ini Kak Lila dan Kak Miza masa bulan 3 2024 yang lepas. Okay? Kita orang datang dekat ladang. Okay? So kita adalah company yang vertical integrated. Siapa pernah dengar vertical integrated? Vertical integrated maksudnya kita company yang tak ada orang tengah. Okay, daripada ladang kilang terus bagi dekat kita dan kita tanam sendiri, kita jaga kualiti kita sendiri, kita ada kilang yang buat R&D, yang buat testing lagi banyak-banyak. Kalau kita buat bisnes, okay, korang kena pastikan, korang kena tengok juga kilang dia. Sebab apa? Lagi banyak testing yang dibuat, lagi berjuta testing buat, maksudnya lagi bagus produk tu. Okay? Dan ini ladang yang Kak Ella pergi hari tu. Okay, ini actually dalam 100 lebih satu dunia yang pergi. Dan Kak Lila dan Kak Miza, kalau korang perasan, kalau tengok gambar ni kan, ini adalah yang bertudung, yang Kak Ella yang bertudung ni. Ini daripada Turki. Ini daripada Kak Ella lupa lah Bushan daripada mana. Dia actually German, tapi dia boleh migrate kat mana-mana and boleh buat business base kat mana-mana. Kalau nanti korang dah banyak duit pun, korang boleh pergi dekat Jerman, boleh pergi dekatnya mana? Dekat Saudi. Suka hati nak pergi mana-mana. Macam Kak Ella sekarang ni, mesti fokus kat Malaysia lah. Okay, so ini ladang dia. Ladang yang terbesar dekat Dominican Republic. Dan dekat ladang ni actually ada lebih 40 juta pokok aloe vera. Okay, ada yang tanya, Kak Ella ni pokok nenas ke? Tak, ini pokok aloe vera, lidah buaya. Okay, dan tak ada berpagar. Tak berpagar. Dan dia lepaskan kambing semua untuk bagi tanah tu lebih organik. Okay. Mana korang semua ni? Okey tak ni? Dan juga kita adalah monopoli produk lebah. Kak Ella tengah nak cerita pasal produk ni tau. Produk dengannya company. Nak bagi korang nampak dulu. Okey. So kita adalah yang kedua, kita adalah monopoli bee product. Tadi kita monopoli aloe vera satu dunia. Sekarang kita monopoli bee product. Bee product. Okey. Nampak tak? Dan kita juga adalah produk yang bukan trending, tak bermusim. Permintaan kita setahun tak perlu nak tukar-tukar produk. Sebab apa? Sebab kita adalah produk terdesak. Siapa first time dengar produk terdesak? Apa Kak Ella produk terdesak? Terdesak sangat ke? Ya, terdesak sangat. Sebab apa? Sebab orang akan beli. Orang akan beli sendiri. Bila dia dah makan pakai, okay, dia dah tahu kelebihan produk tu, Kak Ella tak perlu nak remind pun.
Orang buasir dia beli sendiri. Sebab apa? Sebab dia tahu buasir dia akan jadi semula. Okey, orang kencing manis, orang darah tinggi, orang yang muka jerawat teruk, orang yang ada resdung, orang yang apa lagi ya? Orang yang nak cantik. Okey. Jadinya kalau dia tak ambil produk, dia akan bertambah, akan back to keadaan dia yang sebelum ni ataupun lagi teruk lah. Okey, sebab apa? Sebab kita memang ni lah, sebab kita adalah produk yang based on aloe vera, bee product, dan dia bantu untuk kita jaga kita punya salur darah, dia bantu untuk kita punya usus. Macam gitu. Semua penyakit datang daripada usus. Perut kita, usus kita tu, usus kita ni lah, perut ni adalah ni lah punca kita punya penyakit. Nampak ni, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Dan apa solusi dia? Ni aloe vera. Aloe vera. Okey. Dan salur darah ni, dia tak pergi sini pula. Okey, tak apa. Kak Ella pergi sini. Dia sepatutnya ada demo tau. Nanti demo Kak Ella bagi dekat grup je. Dan salur darah ni 20% datang daripada salur darah tersumbat. Solusi dia ni, Omega. Omega. Dan ini adalah Dr. John Dyberg yang riliskan, dia adalah bapa Omega. Dia bukan kerja kat Forever tau. Dia bukan kerja kat Forever. Tapi dia yang approvekan kita punya ni lah. Yang dia buat R&D. Okey? Kalau dia nampak kat sini 20%, tapi orang yang ada masalah salur darah, dia akan terus collapse. Contohlah, mesti belum nampak lagi, dia sihat je. Tiba-tiba stroke lah, tiba-tiba terus pengsan lah kan. Ramai sekarang orang yang nampak sihat, tiba-tiba kan, innalillah. Okey, macam itulah. Semuanya akan kembali kepada Allah kan. Tapi ini usaha kita untuk kita sihat. Okey, ini adalah inilah kita punya salur darah. Ini salur darah yang cantik. Salur darah yang normal, normal artery. Macam mana salur darah kita sekarang? Macam mana salur darah kita sekarang? Tu yang kita kena check. Okay, nampak ini, korang nampak ini. Ini botol ni dekat Jepun. Tahu tak? Jepun punya mazhab, dia takkan terima produk-produk daripada luar. Maksudnya, okay, Jepun dah mengkaji betul-betul aloe vera ni, okay, produk-produk Forever, dan dia bagi masuk dekat dalam Jepun. Okay, masuk dekat Jepun untuk jadi inilah untuk masing-masing konsum. So, ini adalah inilah, ini lebih kurang macam dia punya fly situlah. Okay, so nampak ada produk aloe vera kat sini. Alright, so seterusnya, ini nenek tua. Nenek tua yang masuk dekat World Guinness Record ni, okay, tapi nenek tua dia dah meninggal lah. Tapi memang dia consume aloe vera. Ini uh, kucing. Kucing pun makan aloe vera. Dah tua dah ni, kucing tertua. Dia consume aloe vera. Tapi kucing minum pakai sudu. Kita jangan minum pakai sudu. Kita togak je. Okey, dan actually kita ada ni lah beribu testimoni pengguna dekat seluruh dunia. Macam-macam testimoni punya color. Ni Kak Lila sendiri. Actually Kak Lila Allah izin untuk jumpa Forever ni. Okey, asalnya memang Kak Lila nak bisnes. Kak Lila antara 20% orang yang nak bisnes. Tapi Alhamdulillah, okey, orang buasir ni dia diam je, dia senyum je kan. Alhamdulillah buasir Kak Lila dah baik. Yang Kak Lila kena daripada lebih kurang tahun apa? Tahun 2000. Belum kahwin masa tu. Okey. Masih zaman-zaman remaja, lebih kurang dalam 20 tahun. Lepas tu, jumpa Forever 2015. Bayangkan, okay, sampailah ke anak, sampailah 3 kali Caesar. Okay, buasir, keluar bilik air, pengsan lah, apalah, semua macam-macam kan. Alhamdulillah Allah izin sihat lah sekarang daripada buasir. Okay, so ini lagi macam-macam kita punya testimoni lah. Okay, nanti boleh tengok lagi kita punya testimoni. Dan ini adalah rangkaian produk, okay, yang harganya Alhamdulillah murah, tahan lama, berkualiti, berkesan, dan actually kita ada lebih 200 produk from head to toe. Dekat Malaysia kita ada dalam lebih 50 juga. So nampak tak produk-produk ni semua? Okey, Kak Lila je guna, gagak korang, Kak Lila guna berapa? Kak Lila guna lebih daripada 30 produk tau. Okey Kak, dekat bilik air ni lain, dekat meja solid lain, dekat ruang tamu ni lain, dekat peti sejuk lain. Okey, actually kita mula sikit lah. Tapi yelah, Kak Lila dah lebih 10, dah masuk 10 tahun ni, Kak Lila dah consume lebih daripada dalam 32 produk, 31 produk macam tu. Okey, okey tak? Dan kita adalah makanan sunnah yang murah dan mudah dijual. Korang tahu tak? Company ni bukan company orang Islam tau. Okay? Tapi Alhamdulillah, dekat sini, Kak Ila dapat tolong lagi ramai orang untuk sihat. Sebab apa? Madu, minyak ikan, minyak zaitun. Vitalisman ni labu tau.
Okey, ini semua produk-produk yang disebut dalam Al-Quran. Sebab tu Kak Ella sebut makanan sunnah superfood yang banyak disebut dalam Al-Quran. Dan kita juga riliskan ni set basic umrah dan haji. Siapa nak pergi umrah, siapa nak pergi haji, inilah produk-produk yang Kak Ella sarankan. Dekat sana tak perlu nak bawa botol kuning lah sebab kita boleh ni kan, boleh minum air zam-zam. Masa Kak Ella pergi sana pun Kak Ella bawa botol kosong je, berarti isi air zam-zam. Macam gitu. Okey? Happy tak? Okey, dan kita juga dapat banyak pengiktirafan. Benda ni pun sangat-sangat penting supaya kita lebih yakin dengan produk dan ini semuanya adalah fakta. Benda yang memang bukan direka-reka. Dan inilah yang menyebabkan inilah ramai orang stay dekat sini, fokus dekat sini. Okey? Ni tentang kita punya pengiktirafan. Lepas tu ini adalah kita punya penasihat saintifik yang buat R&D. Dah tua-tua pun, dah tua-tua masing-masing. Okey, dan kita ada dapat IASC, maksudnya International Aloe Science Council. Nak minum aloe vera, nak minum pati lidah buaya, pastikan ada IASC. Kalau tak ada, sakit perut, cerit-berit, gatal-gatal, tanggung sendiri. Sebab ada juga yang boleh meninggal. Yang kat tepi rumah kita tu sebenarnya bukan untuk masuk dekat dalam perut kita, bukan untuk makan okey, sebab dia ada lapisan imodin dia yang beracun. Sebab tu pokok aloe vera tu cantik je. Sebab apa? Sebab serangga nak hinggap pun boleh mati kat situ. Itu protection dia. Yang kita ambil adalah lapisan tengah. Dan kita adalah dalam aloe vera kita adalah spesies Aloe barbadensis. Aloe barbadensis Miller. Itu nama Latin dia. Okey, dan adalah 3 spesies yang terbaik di dunia yang memang untuk dimakan. Dan kita ada juga halal cert, tapi kita panggil internationally IFANCA. Siapa yang pernah join bisnes yang international, pernah dengarlah kan IFANCA kan? Okey, dan diiktiraf oleh halal jakim kita. Dan kosher. Dan kita ada kosher. Okey, kalau kita pergi overseas, siapa sini dah biasa pergi overseas kan? Macam Kak Wan, siapa lagi yang biasa pergi overseas? Kalau nak masuk kedai mana-mana, paling senang tengok kosher. Paling senang tengok kosher. Sebab kosher ni, contohlah, kita nak makan daging. Kalau kita ada kosher ni, daripada daripada binatang tu hidup, pemakanan dia, dia dah kaji kat situ. Sama juga kalau macam pokok ke sayur ke, daripada dia ditanam kat tanah sampailah keluarkan hasil, itu kerja kosher. Itu kerja kosher dan kita adalah cruelty free lah. Okey, kita tak ada gunakan binatang untuk buat uji kaji. Okey, faham kat sini? Faham? Alright. Okey, Kak Ella dah cerita tentang company, Kak Ella dah cerita tentang produk. Okey, sekarang Kak Ella nak cerita tentang kita punya pelan pemasaran. Which is bila kita touch tentang pelan pemasaran ni, okey, kita nak tahu berapa banyak Forever boleh bagi kita. Which is dekat pelan pemasaran ni, dekat marketing plan ni, okey, Kak Ella nak bagi tahu korang, Forever bayar bonus paling besar, okey, dekat seluruh FBO dia. Okey, ini yang kita kena tahu. Okey, konsep yang pertama, kita tak ada orang tengah. Kita tak ada orang tengah. So, kenapa Kak Ella kata kita tak ada orang tengah? Okey, sebab apa? Sebab kita adalah tadi Kak Ella sebutkan vertical integrated company. Contoh vertical integrated company dekat Malaysia ni, contoh macam Felda, Petronas, okey. Dia ada kilang, ada ladang sendiri. Felda ada ladang sendiri. Terus pergi dekat dia punya peneroka dia. Terus pergi ke end user. Sama juga kalau macam kat Forever, daripada company, ladang semua tu, terus dekat kita. Kita ni. Okey, nanti korang semua dah daftar ahli, korang akan disebut sebagai FBO. Daftar je ahli namanya Forever Business Owner. Business Owner tu maksudnya korang macam ada ladang sendiri, macam ada company sendiri tau. So, company kat sini ambil 30% je untuk untuk kegunaan company. Okey, tapi company lain biasanya kat sini dah siap-siap ada orang tengah. Nanti Kak Ella tunjuk macam mana yang dikatakan dengan orang tengah. 35% ni pergi kat sini dah habis dah half. Okey, dah tinggal 35%. Belum lagi pergi dekat end user, lagilah kecil. So nampak tak kat sini? Okey, yang dapat makan untung banyak adalah orang tengah. Dia tak buat apa-apa. Yang bekerja, yang buat marketing, yang menjual, yang recruit, semua dekat ejen ni kesian 35%. Orang tengah dia settlekan pengeluaran je. Lepas tu siap-siap lah company tu ambil. Kan penat kan sebagai seorang penjual kan? Okey. So, FBO ni kita akan dapat 70%. Okey, 70% kat sini. Untung runcit korang akan dapat 30 hingga 48% daripada
harga jual. Harga jual. Nanti kat sebelah Kak Ella explain. Okay, and kita akan dapat ni lah semua bonus-bonus ni. Bonus personal 25 sampai 43. Indirect bonus. Indirect ni bukan bawah kita betul. Maksudnya anak cucu cicit kita. Infinity. Ini 5, 18. Dan banyak lagi ni lah. Okay, ini akan kita dapat. Yang inilah calculation dia dalam sebenarnya lebih daripada 70%. Okay, apa yang dikatakan dengan ni? Konsep kedua, kita tak ada poin-poin, tak ada UV, tak ada BV. Baiklah nak tanya korang. Pernah tak korang kat sini join macam-macam bisnes, networking business, join macam-macam MLM, ada yang ada UV, BV? Ada tak? Tak apa. Bukan untuk ni tau. Sebenarnya benda ni adalah pengalaman yang lebih mematangkan kita. Contoh, harga jual. Tadi Kak Ella kata bonus semua daripada harga jual kan? Harga jual ni 1,000. Contoh, siapa kat sini? Fauzia Hassan. Okay? Kak Fauzia Hassan daftarkan Kak Lila. Okay, daftarkan Kak Ella dan Kak Ella pergilah center ataupun Kak Ella masuklah apps, okay, buat belian RM1,000. Kak Ella bayarlah 950 sebab Kak Ella dapat diskaun 5%. Okay, so overriding yang Fauzia Hassan ni dapat 25% ni daripada RM1,000. Daripada harga jual, bukan daripada yang Kak Ella beli 950. Ni sikit ni. Okay, so kat sini nampak untung sangat banyak 250. Direct je. Calculation kira bonus dekat Forever sangat-sangat senang. Tak ada tolak point tu, tolak point ni tak ada. Okay, tapi dekat company lain, 25% ni daripada ni, BV. Kak Ella tak tahu lah tempat lain ada BV ke, UV ke, EV ke. So biasanya dia akan bahagi 2 dan biasanya akan bagi banyak juga. So kat sini dah habis half dah, separuh dah. Okay, so bonus makin kecil lah. Kita baru nak mula bisnes. Okay, kita sebenarnya nak tambah pendapatan, nak tambah side income, nak settlekan amanah. Jadinya awal-awal ni fokus dekat berapa keuntungan kita dapat. Okay, so nampak kat sini, nak 250 ke nak 125? Kak Ella tanya ni, nak 120 ke nak 250 ke nak 125? Tak apalah, saya kesian lah kat company. Saya bagi saya ni lah ambil 125 lah, selebihnya bagi company je lah. Okay. So thesis tentang 3 konsep ni actually Datuk Desmond, okay, nanti korang dah join Ali boleh masuk juga kelas Sifu Datuk Desmond ni. Alright, so dia pun dia adalah top student juga dekat UTM dan thesis dia adalah thesis MLM pertama dekat Malaysia. Orang pertama yang buat ni Datuk Desmond ni, Datuk Desmond. Dia memang anti MLM, anti networking business, tapi bila dia jumpa Forever terus dia buat thesis ni. Okay, nampak tak? Okay, so seterusnya kita tak ada ni lah. Kita tak ada pairing, konsep yang ketiga. Kita tak ada pairing, kita tak ada matching. Pairing tu 2. Matching tu yang beratas bawah, yang bermata-mata hari tu. Kak Ella tunjuk yang simple je lah. Okay, yang 2 kaki ni je. Okay, contoh bulan pertama. Tadi siapa? Kak Fauzia kan? Daftarkan Lila. Lepas tu dia daftarkan lagi siapa? Anik. Kak Lila ni yang Kak Ella dekat B. Okay, contoh Anik 3,000. Buat sale 3,000 bulan pertama. Kak Lila pun buat sales 3,000. Okey. Pair, sama sales, dapatlah bonus pairing. Bulan kedua, okey, Anik buat 3,000. Kak Lila duduk rumah. Jadi Kak Lila ni banyak masa. Kak Lila buat sale lebih. Sorry, tak pair. Okey, biasanya sama ada flushing, bonus kita habis, ataupun kita akan dapat bonus ni. Kak Fauzia kan yang daftarkan kita orang kan. Kak Fauzia akan dapat bonus based on kepada 3,000. Pernah dengar tak? Company yang bagi income setiap hari. Company yang bagi bonus setiap hari. Hati-hati dengan bonus yang setiap hari tu sebab apa? Setiap hari nanti korang akan bermain dengan pairing. Hari-hari nak kena matchkan. Kalau 2, okey. Kalau 4, kalau 6, kalau 12. Itu yang banyak keluar duit sendiri. Banyak stok habis duduk bawah katil. Tak jadi apa. Okey, ini tentang pairing. Matching lagi banyak lah. Okey, tapi dekat kat Forever, kita satu kaki bayar habis. Satu kaki ni maksudnya kaki-kaki yang lain walaupun tak sale yang sama, kita akan dapat juga bonus. Okey, satu kaki ni je. Okey, kat sini dah paling rendah kat sini. 11,000 ni contoh. 632% ni contohlah yang pertama 6% ni buat 100,000 sale. Ini dah manager tau. Manager ada group sale yang besar kan. Okey, lead yang kedua dapat 3%. Ini namanya bonus royalty. Okey, dan ini 2%. Kat sini je dah 5 angka. Kalau yang masuk yang
743854965 ni, ini bonus dah lebih 100,000 sebulan. Okey, royalty yang paling tinggi dekat dunia tapi paling kecil dekat Forever. Okey, ni adalah dekat Forever ni lah. Okey, royalty yang paling tinggi dekat dunia. Tapi kita rasa macam, oh ni paling kecil ni. Macam gitu. Satu lain untung semua, satu lain untung, semua satu lain jadi kaya. Macam gitu. Okey, jadinya kita tak perlu nak risau kita hanya ada satu kaki, satu lain ke, dua lain ke. Okey, siapa yang dah biasa, siapa yang dah pernah bisnes, dia faham lah konsep ni. Tapi masa Kak Lila nak fahamkan ni, sebab Kak Lila tak pernah ada networking business. Jadi ambil masa sikit. Tapi siapa nanti yang tak berapa jelas, boleh get back nanti Kak Lila akan explain semula. Okey, ini adalah kita punya 3 konsep. Seterusnya Kak Lila nak pergi dekat kita punya sistem. Sistem. Tadi ada yang tanya Kak Ila kan, kita dekat UFC ada sistem tak? Of course. Ini adalah geng-geng engineer kan semua kan. Jadi kita main flow. Ini adalah panduan lengkap untuk mulakan bisnes daripada kosong sampai 10,000 sebulan. Nak kan tadi kan? Dah tengok kan 10,000 sebulan hanya dari rumah. Betul? Bukan bukan tipu, bukan hanya cakap, bukan scam, bukan nak scam ke tak. Kita memang buat genuine business. Ini flow dia yang akan jadi rujukan korang juga nanti. Okey? Dan okey, kita juga tak perlu nak simpan stok. Sebab apa? Sebab kita akan diberi dengan website dan juga apps percuma. Website ni adalah untuk daftarkan ataupun buat pengeposan untuk ahli yang kat luar Malaysia, Singapura, Brunei. Okey, ahli luar lah. Maksudnya bukan Malaysia, Singapura, Brunei. Dan untuk tengok bonus recap, bonus kita semua dekat dalam kita punya website. Siapa yang dah daftar ahli, make sure kena ni lah, kena tengok masuk dekat kita punya website. Untuk tengok senarai harga, produk spek, polisi syarikat, insentif, semua tengok situ. Ada juga maklumat ahli. Okay, seterusnya ini adalah apps. Apps ni adalah guna untuk kita daftarkan ahli dan juga untuk uruskan pengeposan dekat dalam Malaysia, Singapura, Taiwan. Brunei kita tak ada apps. Okay? Ada orang Brunei tak dalam ni? Okay? Brunei kita boleh walk in dekat center. Macam itu. Dia belum riliskan apps lagi. Untuk tebus kupon dan juga hadiah dan juga e-static kita. Dan juga dekat dalam apps juga kita ada kelas produk juga motivasi. Dalam tu pun ada business punya ni lah, kids. Okay. Dan ini pula adalah training dan juga support. Nanti bila korang daftar ahli, korang akan dapat learning portal. Okay, learning portal ni akan dapat daripada level 1 sampai level 4. Step by step. Okay? Dan untuk yang daftar ahli biasa pun akan dapat learning portal juga untuk rujukan korang mula bisnes. Kena cepat-cepat bertindak kat sini. Dan juga ini adalah Telegram yang Kak Lila akan bagi dekat korang semua untuk jadikan ini semua library dan jadikan ini rujukan untuk cari maklumat, testimoni ke, info produk ke, macam mana nak handle objection ke, untuk buat poster ke, influencer ke, macam-macam kat sini. Banyak. Okay, banyak. Dan juga kita ada group support. Ada tak yang kat sini, Kak Ella nampak memang ada yang daripada ni kan? Daripada AW Champion kan? Ada yang daripada champion lain tak? Okay. So, setiap group akan ada group champion masing-masing. Untuk siapa yang dah daftar, siapa yang belum daftar. Nanti bila dah daftar ahli, korang akan dimasukkan lagi dekat group yang lebih advance ilmu dia, skill dia. Ini tentang inilah kita punya group support. Dan kita ada juga buat online coaching. Okay, ini contoh kelas advance setiap hari Isnin, kelas advance Kak Lila. Kita ada juga sesi Q&A. Kita ada juga kelas untuk motivation, untuk siapa-siapa yang nak betulkan mindset dia. Ada kelas produk macam tadi. Okay, macam-macam kelas. Okay, macam-macam kita punya online. Okay, ni semua online lah. Kita by Zoom. By Zoom. Okay, nampak tak? Kak Lila suka sangat bila kelas yang Kak Lila, Kak Miza buat, okay, yang geng-geng yang untuk mengajar teknikal, mengajar advance. Okay, kat sini partisipan dia memang akan lebih daripada 500 dan inilah ni ngam 1,000. Kita punya Zoom memang 1,000. Okay, selebihnya nanti masuk YouTube. Okay, ini kelas ni kelas online. Alright, so ini kelas offline. Kelas offline pun kita buat juga. Okay, contoh yang terdekat nanti hari Sabtu ni Kak Lila ada event dekat IYC. Siapa nak join nanti boleh PM tepi, sebab siapa yang daftar ni nanti sempat sangat-sangat untuk join dekat Ceras. Kita ada kita ada kelas daripada pagi sampai
petang. Macam itulah. Dan ini kelas kita dekat HQ. Okey, ni kelas kita dekat Nur Suite. Kita ada crowd yang besar, kita ada juga crowd yang kecil. Okey, inilah kita akan buat juga. Bukan maksudnya bila Kak Ila kata Kak Ila buat online, Kak Ila tak sampai tak jumpa orang. Okey, Kak Ila ada jumpa orang juga. Ada satu soalan dekat pendaftaran tu kan, nampak tak pendaftaran? Nak jumpa Kak Lila ke tak? Ada yang jawab tak nak jumpa. Sampai hati tak nak jumpa Kak Lila. Okay. So, ini kelas-kelas offline yang Kak Lila, inilah Kak Lila jumpa semua tim. So ini jadual latest tau. Ni bulan April. Nampak tak? Hari Rabu kat sini. Pagi tadi kita ada teppanyaki. Pukul 9 tadi kita ada kelas produk. Lepas tu ni hari ni pukul 9.40 ada pula seterusnya untuk GP. Untuk GP ni stand for Global Entrepreneur Presentation. Business Presentation. Ada tempat dipanggil BOP semua tu lah. Okay, so nampak tak? Banyak kelas, banyak bukan maksudnya lepas korang daftar ahli, Kak Ila akan kata, tak apa dah daftar ahli, buatlah. Okay, tak ada. Sebab tu Kak Ila kata, bila daftar ahli je, selalu cari Kak Ila ataupun, jangan tunggu Kak Ila carilah. Bila Kak Ila cari je, maksudnya ada masalah kot. Okay, okay tak ni? Alright. So, seterusnya Kak Ila nak pergi dekat insentif. Okay. Insentif dan reward. Okay, ini tambahan. Kak Ila nak bagi korang nampak apa insentif, apa reward. Okay. So, ini adalah Kafan. Kafan ni bukan company bagi kereta, tapi company bagi extra cash 1,500 hingga 3,000. Ini tambahan. Bonus is bonus. Okay, extra cash yang lain. Okay, boleh nak beli, korang-korang nak beli van jenazah, nak settlekan amanah. Ni mak dengan abah Kak Lila. Kak Lila belikan dia Honda City. Okay, dia masih larat lagi bawa kereta kan. Dia masih larang nak berjalan, jadi kita bagi dia kereta, bagi dia jalan-jalan. Lepas tu kalau korang dah habis, dah settle amanah korang semua, belilah kereta kesukaan korang ke, nak beli rumah ke kan, nak beli warna kuning, nak beli warna hijau. Ni Kak Lila dengan abang Jawa kadang-kadang masuk kebun, kadang-kadang masuk hutan, kadang-kadang pergi bandar. Jadinya kita orang pakai ini je lah. Ini untuk family. Yang panjang ni untuk family, ini untuk mak ngabah. Ni tim dekat Bukit Wahar. Dia ambil well juga. So, duit tu extra cash. Awal-awal ni kalau nak settlekan amanah, settlekanlah amanah. Lepas tu, kalau dah settle semua amanah, settlekanlah tekak masing-masing. Alright. So, seterusnya, Kak Ilana, ni kita punya Eagle Manager Retreat. Okay, yang ini cuti-cuti bulan 9. Bulan 9 kejap betul tak ni? Okay, dan kita hanya buat group sale 687,000, lebih kurang dalam 700,000 lah. Okay, yang harga yang belum diskaun tau. Setahun group sale. Group tau. Dan layak dapat 2 tiket. Dapat 2 tiket. Kalau bujang boleh bawa mak, boleh bawa ayah ke abah kan. Kalau dah kahwin, bawalah pasangan kita. Sebab tu kat Forever ni daftar satu ID je. Lepas tu pasangan kita tak perlu, pasangan kita support kita macam itu. Tapi kalau nak buat 2 akaun suami isteri pun tak kisah, nanti korang akan dapat 2 tiket. Okay, so ini adalah tiket untuk diorang, flight, hotel, makan free, training dengan top leader sekali, dan setiap tahun kita buat dekat lokasi yang berbeza. Okay, tahun ni dekat sikit sebab geng-geng dekat US. Tahun yang sebelum ni kita ada buat dekat Mexico, kita buat last ke mana? Dekat Itali semua tu kan. Jadinya tahun ni bulan 9 ni kita pergi buat dekat Phuket. So geng-geng US datang sini lah. Kita orang ada dekat-dekat sikit. Kita orang pergi tak jauh. Macam gitu. Okay. So inilah kita tak perlu nak fight double untuk kita bawa pasangan. 2 tiket. Okay. Dan okay, ini masa ni yang lepas lah, masa 2024. Kita ada inilah Rock the Boat. Okay. Alright. So seterusnya Global Rally. Global Rally ni cuti-cuti bulan Global Rally cuti-cuti bulan 5 ataupun bulan 4. Biasa bulan 5 lah. Okay. So macam tadi Eagle Manager Retreat. Sekarang ni Global Rally. Global Rally beza dia untuk 2 tiket juga. Flight, hotel, makan free, dapat duit poket sekali dalam USD. Dan dapat special training daripada top leader. Dan setiap tahun pun buat dekat lokasi berbeza. Group sale. Okay, kat sini nampak 1.5 juta tapi bukan personal. Ini by group. By group. Okay. Dan akan dapat 2 tiket. Sale yang sama yang kita fight dekat EMR tadi tu, boleh guna untuk fight Global Rally ni. Ada orang, dia fight dekat Forever ni sebab dia nak pergi jalan-jalan je.
terpulang masing-masing. Ada orang yang nak settlekan amanah. So fokus dekat dekat kita punya impian, fokus kat kita punya ni lah, goal setting. Okay? Okay, global rally yang tahun ni ke Paris. Untuk tahun ni kita fight untuk tahun depan pergi dekat Dubai. Okay, Dubai. Okay, dan ini ada seterusnya kita punya duit poket dalam USD. Ini yang kita dapat masa dekat Global Rally. Masa kita pergi Global Rally tu, tadi kan dapat duit poket kan? So, duit poket paling rendah kat sini 500 USD. Paling besar kat sini actually ada lagi 65,000. Kat sini, Kak Ella tak ingat lah. Yang ni 20,000 CC kan? CC ni bukan poin-poin tau. CC ni case credit. Okay, ini adalah sales juga. Ini rujukan untuk kita punya sales. So, duit poket ni nak beli kereta cash boleh, nak beli kebun cash boleh, nak beli apartment ke, nak beli suka hati nak beli apa. Sebab apa? Kita cocok je terus terus boleh pegang cash tu. Sebab apa? Sebab dia transfer terus. Kita belum balik kat Malaysia, dia dah transfer dah duit tu. Alright. Ini untuk 2026, untuk yang kita fight tahun ni. Sekarang Kak Ella tengah fight lah untuk sampai Disember nanti. Untuk pergi ke tahun depan, kita punya Global Rally dekat Dubai. Okay, seterusnya kita ke ni lah, ke Chairman Bonus Manager. Ini adalah 3% dividen tahunan daripada sales 165 negara. 165 negara. Tadi Kak Ella bagi tahu kan? Untuk VIP, dia akan kalau yang dia layak ke CBM, dia akan dapat keuntungan daripada 165 negara. Bukan dia ambil keuntungan kat Malaysia je tau. Dia ambil keuntungan satu dunia punya. Okay? So ini Kak Azhar dia orang Bukit Wahar. Orang Bukit Wahar, ada orang Felda tak kat sini? Okay? So ini cek dia 9,726 dalam USD. Dalam USD. So untuk level 1, kita akan dapat Chairman Bonus Manager Income ni, kita akan dapat cek CBM 10,000 ke 150,000 ringgit Malaysia. Bila kita dah convert lah. Ni Kak Ila masa dekat Abu Dhabi. Ni kat Abu Dhabi. Kat Abu Dhabi. Okay. Dan untuk Eagle Manager Retreat boleh dapat sampai ke 50K dan Global Rally ke 50K juga. So ini CBM level 1. Okay. Kalau rasa CBM level 1 tu sikit, okay, contohlah kita nak fight banyak-banyak kan. So boleh fight untuk level 2. Level 2 ni, okay, kita punya cek CBM 200K, 200,000 sampai 900,000. Ini lebih kurang macam kita punya bonus yang ke 13 bulan lah. Okay. Okay. Ini Asha Jumah. Ini Asha Jumah daripada Turki. Okay, ini Cikgu Ayu. Cikgu yang dah lepaskan pencen dia. Pencen cikgu lah. Sekarang dia pencen setiap bulan. Dapat dia pencen setiap bulan. Ini level 2. Nak lebih banyak, contoh level 1 tak rasa tak banyak, level 2 rasa tak banyak, fight untuk level 3. Fight untuk level 3 ni kita boleh buat dalam masa 3 tahun. Ada orang dia terror, dia boleh buat setahun. Ada orang, yalah, setahun dah boleh fight dah. Okay, depends pada ni lah, pada kekuatan kepakaran kita. Dan nampak macam ni kan, 1,634,000 USD. Sifu ni belum balik Malaysia, actually ni berapa juta masa tu 1 juta lebih kot duit masuk. Belum sampai kat Malaysia duit dah masuk dah 1 juta, lepas tu berapa ratus ribu, macam itulah. Okay, so actually level 3 ni kita punya check lebih daripada 1 juta. Ada orang dia fight kat sini sebab dia nak settlekan amanah dia. Memang orang yang berkaitan dengan amanah hutang, kat sebab pasal hutang lah Okay, orang yang ada hutang ni dia lain, dia punya kekuatan dia, dia punya pressure dia. Okay, tapi janganlah sampai kita minta dibagi bebanan hutang macam gitu kan. Baik kita fight untuk pergi travel jalan-jalan saja. kan leisure. Okay, ini Kak Ella nak cerita tentang bukti kejayaan. Okay, ni Kak Miza sendiri daripada Bukit Wahar. Okay, dia duduk kampung kan, jadinya yang dia beli ni lah, yang dia suka tanah lot, kebun, dan ada jugalah tadi nampak kan ada coaching, small coaching kan, actually itu dekat Nuswit. Ni kat kondo sana. Okay. Alright, seterusnya ni kalian nak tunjuk kat korang. Okay, nampak tak Januari, Februari, Mac, ini sebenarnya income. Income setiap bulan yang masuk. Nampak tak dekat CBM ni? 95,000. Inilah tadi cek CBM. Ini cek CBM. Okay, ini cek CBM. Jadi dia akan masuk dekat sini lah. Macam itu. Okay. Tadi tu cerita pasal ni apa ni? Ex-engineer kan? Ni ex-engineer. Boleh lah dia pandai cakap, pandai apa? Pandai nak anchor orang apa semua kan. Habis orang yang tak pandai macam mana? Ni ada Kak Ella tunjuk orang yang tak berapa nak pandai ni. Dia kerani je. SPM aja. SPM boleh je. Ini income Ina. Okay, tadi Ina dapat CBM check level 2.
Nampak tak kat CBM ni? Kat CBM ni. CBM dia ni CBM level 2. CBM level 2 dekat 600,000 ni. 561,000. Total je untuk setahun ni. Okay, untuk setahun 1.2 juta dekat 1.3 juta. Okay, jadinya siapa pun kita, as long kita buat gerak kerja yang betul, teknikal yang betul, tambah skill pun kita boleh. Okay, so ini Kak Lila. Okay, Kak Lila Kak Lila ex-manufacturing engineer. So far Alhamdulillah untuk mak abah, untuk suami, untuk anak-anak, untuk apa? Untuk family. Okay, ini yang Kak Lila dah ni lah. Okay, next nak tambah untuk kebun. Jadinya ikut masing-masing punya apa yang kita nak. Lepas tu kita fight lah. Macam itu. Okey tak ni? Okey tak? Okey tak? Kak Ila nak masuk dekat keahlian? Hmm. Okey. Alright. Kak Ila nak masuk dekat keahlian. Okey. Dah ready dah? Dah ready dah? Dah ready belum ni? Kak Ila nak masuk dekat keahlian? Okay, good. Thank you. Siapa ni? Fauzia Hassan, bagusnya. Okay, so kita actually kat Forever AUC ni, kita ada dua jenis keahlian je. Kita ada ahli biasa. Ahli biasa ni yang daftar 90, dapat diskaun 5%, dapat lesen berniaga 3 negara. Okay, lepas tu harga satu aloe vera gel ni kan 11,679 sen kan? Jadi tolaklah 5% ni. Okay, ahli VIP dengan modal 2147 akan dapat diskaun 30%. Akan boleh dapat lesen untuk bisnes dekat 165 negara. Harga aloe vera gel RM81 dah tolak dengan 30%. Ini tadi ni kena tolak 5%. Kalau tak tunjuk. Okey, lepas tu kita tak ada yuran tahunan. Okey, lepas tu dapat produk yang berharga ni 2147, bukan tak dapat produk. Dapat free aloe vera gel juga sebab tadi dah daftar ahli kan. Lepas tu kita tak ada minimum order, tak ada maintenance, dapat free apps dan juga website atas nama kita sendiri. Okey, yang boleh guna untuk semua negara dan akan dapat advance coaching online offline marketing. Dan untuk VIP ni, korang close satu VIP. Okay, actually sekarang dah bertambah kan. Actually dia dah lebih sikit ni. Bukan 50150%. Sebenarnya lagi ada lebih lagi sikit. Ini yang harga lama. Okay, jelas kat sini. Dan untuk VIP actually kita dapat lebih daripada 50 Telegram channel. Dan semua ni, ni kita akan dah boleh masuk dekat kelas Zoom. Ini dapat WhatsApp marketing, TikTok marketing, Telegram marketing, IG, YouTube, Facebook marketing juga. So ini semua yang kita akan ni lah akan dapat untuk ahli VIP. Alright, seterusnya. Tadi tu VIP yang tak ada promo. Sekarang Kak Ila nak share kat korang semua VIP yang ada promo ni. Okay, tadi 2147 kan? Okay, sekarang ni akan dapat dalam 17 ke 16 ni produk ni. Lepas tu korang hanya bayar 1622 termasuk dengan daftar ahli sekali. Korang akan dapat 17 produk ni dan inilah semua yang korang akan dapat. Lesen bisnes semua ni, dapat FB marketing, dapat personal branding training, dapat advanced marketing training juga. Ini semua yang dalam list. Dan siapa yang perlu ambil package VIP ni? Okay? Orang yang dah cukup modal tak perlu nak tunggu-tunggu. Yang nak guna produk dengan harga yang lebih murah dapat 30% kan? 30% diskaun tau. Okay? Lepas tu yang nak buat bisnes dan dapat untung runcit 30%. Nak terus speed buat bisnes di 160 negara dan nak kuasai teknik advance. Okay, nak duduk rumah orang datang cari guna teknik SEO dan juga PB. Ini bukan public bank. Ini personal branding. Personal branding. Daripada personal branding pun orang datang cari kita sebenarnya. Sebab apa? Sebab trust, sebab percaya. Dan orang yang nak speed rasa income 10,000 sebulan. Okay, clear kat sini? Alright. So, seterusnya. Package yang 250 ni. AUC Business Pack. Ini actually untuk ahli biasa juga. Okay. Dan korang akan dapat ni lah. Produk-produk yang harga actually dalam RM300 ni. Produk-produk ni. Okay. Lepas tu korang akan dapat juga ni. Content marketing, Telegram marketing, powerful WhatsApp marketing. Okay. Siapa yang dah dapat package 250, korang kena pastikan korang ada semua ni. Okay. Termasuk juga dengan rahsia edit video. Satu hari 10,000 follower dekat TikTok. Ini semua ada dia punya tutorial juga. Termasuk blue tick bayar. Rahsia blue tick bayar. Okay. Siapa yang patut ambil package ABP ni? Okay. Orang yang belum cukup modal untuk VIP. Tapi dia ada bajet sikit untuk dia cuba produk sebelum dia jual. Dapatlah produk-produk ni. Ubat gigi, avocado. Bolehlah ada test jual. Okay.
Nak dapat flyers, katalog, modul kerja dan terus bertindak. Kak Ella akan bagi ni tahu terus flyers, harga ni, lepas tu dapat jadual kerja sekali. Okey? Ini untuk ABP. Orang yang speed nak kumpul order untuk upgrade ke VIP. Maksudnya daripada ahli biasa pun sebenarnya kita boleh upgrade ke VIP, bukan tak boleh. Banyak lagi peluang. Okey? So ini untuk ABP Ini untuk ABP. Seterusnya, ini untuk ahli RM90 tadi. Untuk RM90 siapa yang patut ambil? Okey, orang yang memang belum cukup modal tapi dia sangat-sangat semangat nak mulakan langkah pertama untuk dia bisnes, nak ubah hidup. Jadi dia tak apalah, pejam mata je lah, daftar je lah RM90. Okey? Dan dia masih ada ragu-ragu dalam diri sendiri. Ragu-ragu dekat Business Forever ni betul ke? Kan kena scam lagi. Kena scam. Berapa kali lagi kena scam? Tak apalah, RM90 dulu. Boleh. Okey, dan nak cabar diri untuk belajar dari mula. Okey, nak belajar dan mula daripada bawah. Belajarlah sikit sampailah ke VIP. Belajar untuk kumpul sale, collect sale. Okey, dan juga untuk pengguna yang awal-awal dia kata, Kak Lila, saya nak daftar ahli je. Saya nak makan produk je. Tolong jangan bagi tahu saya pasal bisnes. Pun ada. Pun ada. So, ini pun boleh untuk ahli RM90, orang yang tak nak bisnes. Alright. So, ini adalah list untuk yang korang boleh pilih. Nak daftar mula dengan 90. Korang boleh daftar dengan berapa? Saya nak tanya ni. Nak daftar 90? Nak daftar 250? Nak daftar VIP terus? Okey. Boleh type dekat tempat chat tu. Sementara Kak Ila nak sambung lagi ni. Tulis dekat chat ni, korang decide nak ambil apa. Saya sedang fikirkan untuk ahli biasa. Saya nak VIP. Saya nak mula dengan ABP. Okay? Alright. So, seterusnya. Ini untuk yang ambil promo yang 1622 tadi ni. Nampak tak? Nampak tak manusia hitam ni? Ni bukan toyol Ni apa ni? Kak Ila nak tanya ni apa? Ni apa? Ini adalah Warbot. Ini adalah Superman Kak Lila yang banyak bantu Kak Lila untuk bantu Kak Lila ni lah untuk bantu Kak Lila buat magic dekat bisnes. So nanti VIP, siapa-siapa yang VIP korang akan dapat ni semualah. Canva, Google SEO, ada bajet boleh buat Facebook Ads, boleh buat CapCut, okay, boleh masuk dekat YouTube, boleh belajar YouTube marketing. So ini adalah inilah untuk VIP korang akan dapat teknik B2C, B2B ni. Korang akan belajar ni semua. Ni semua nampak ni. Copywriting, gambar, video semua Kak Lila dah ni lah. Kak Lila dah siapkan untuk korang semua. Okey, ini antara income-income yang Kak Ella harap boleh bagi semangat kat korang. Okey, ini B. Okey, ini masa PKP dia tutup kedai. Income dah lebih 100,000. Ini Mak ni actually income dah lebih 100,000, 150,000 kerja Dyson. Wife dia suruh rumah, sekarang dah sama-sama buat bisnes. Income pun dah lebih 100 juga. Mia ada master. Siapa sini ada master? Okey. Lepas tu ini Faiz kerja kilang. Dia masa PKP buat kerja gila. Dua pasangan suami isteri ni, Mia berhentikan husband dia. Ini kakak Mia. Rumah dekat-dekat. Tapi nampak boleh je buat bisnes. Okey. Kak Azhar, husband dia ada beberapa Petronas, balik kampung semua, tinggalkan semuanya dan fokus bisnes kat Forever ni. Income pun dah hampir 1 juta. Ini Kak Lila and Abang Syam. Kak Lila buat setahun and dalam setahun tu Kak Lila berhentikan husband pula, and sekarang kita ni lah, kita buat bisnes sama-sama. Alhamdulillah income Kak Ella pun dah lebih daripada 1 juta. Mungkin AUC dan juga Business Forever ni adalah bisnes yang kita dah minta dah dalam doa kita sejak sekian lama. Mungkin kita sentiasa terdetik, terfikir apa lagi nak buat Takkan selamanya nak kerja macam ni, takkan selamanya nak buat bisnes, nak cari-cari orang je, takkan nak pergi sana pergi sini. Macam itulah, banyak yang kita fikirkan. So inilah sekarang ni peluang untuk korang semua. Tak perlu pun jadi founder untuk jadi jutawan. Sebab apa? Join je VIP, korang akan dapat semua ni dekat AUC Forever ni. Korang akan nampak semua ni kan. Dan insya-Allah AUC ni adalah korang punya dream team. Okay. So welcome semua dekat Alojat Circle. Kak Ila dah habis share. Okay. So far Kak Ila harap korang dapat, korang faham apa yang korang nak, apa yang korang fikirkan. Okey, jadinya sekarang ni Kak Ila nak open untuk sesi Q&A. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya.